hasil. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan madu Dr. Bazrul ini lebih kurang 3 tahun. Alhamdulillah sekali saya beli memang 10 botol saya borong dengan Dr. Bazrul. Alhamdulillah impactnya sekarang saya ini adalah peminat dunia hiking dan exercise. Alhamdulillah stamina saya semakin improve, semakin power. Saya punya mileage untuk jarak perjalanan saya untuk ke puncak gunung pun semakin laju dan konsisten. Saya mengamalkan madu ini sebelum saya panjat gunung, ketika waktu pagi lah. Sebelum nak naik ke gunung tu, setiap hari saya akan mengamalkan ketika waktu pagi. Satu tutup madu Mazrul tu, dan selepas dan ketika sebelum saya nak tidur. Alhamdulillah impactnya selalunya saya ni ada mengalami penyakit berak berdarah. Kedulu banyak kali saya mengalaminya. Selepas saya kenal madu ni, saya mengamal. Alhamdulillah berak berdarah saya semakin tak ada. Dan ketika saya stop makan madu, ada balik. Jadi balik walaupun sedikit. Dan tu saya amalkan terus. Alhamdulillah tiada langsung berak berdarah saya. Dan penyakit perut saya pun alhamdulillah semakin baik lah. Perut sentiasa fit, rasa badan pun fit. Dan paling penting untuk para lelaki, bagus mengamalkan madu Dr. Bazrul ini kerana dia mampu menaikkan testosteron para lelaki. Anda padu, anda amalkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.